sekali. Ni saya Hazan nama dia. Ya. Okey, dalam ni ada kapsul. Betul. Untuk bagi putih, hilang jerawat, jeragat, bagi lembapkan kulit juga. Mana on ni? Okey, so yang ni dia untuk dalaman lah. Dia akan mencerahkan Betul. daripada dalaman. Bukan dalaman korang dia bagi putih. Maksudnya Betul. daripada dalaman dia akan repair korang punya skin. And then daripada dalaman. That's why lah kalau korang sunburn, dia akan cepat hilangkan sunburn, hilangkan parut pun dia boleh. Okey, lepas tu korang sebelum nak ambil benda ni, korang kena detox dulu. So, Betul. untuk dapatkan kesan yang lagi cepat lah. Aha. Okey, so untuk detox guna apa? Guna probiotik. So dia akan Betul. cuci korang punya usus dengan cara yang sihat lah. Betul. Untuk apa Dan ni? Dia boleh buat apa ni? bukan tadi awak bawa beritahu? Ada lagi? Oh, ada lagi. Okey. Untuk ini dia boleh cuci usus dan dia boleh juga cuci dapur rumah korang, cuci rumah korang, cuci kereta, cuci semua boleh. Tak ada, saya bergurau geng. Dia boleh cuci usus macam Kak Sarah cakap tadi. Ulang lagi. Lepas tu dia boleh juga hilangkan jerawat, kan? Saya dah terlalu banyak voice. Jerantut pun boleh. Dia boleh hilangkan semua orang kata benda-benda tak best kat badan lah. Kecuali sihir, jin, setan tak boleh. Yang itu memang kena refer kat orang yang betul. Yang ini untuk usus. Sebab saya nak nampak bijak. Sebab kalau kau nak tahu, usus korang ni ialah pusat segala penyakit. Jadi kalau nak sihat, jaga usus. Macam dia nak sihat, jaga usus, belilah White Lab. Dia boleh membantu usus korang lebih bersih daripada semalam. Okey, lepas tu korang akan dapat sekali dengan sabun body soap ni. Body soap yang kecil-kecil yang comel-comel ni gang. Yang ini kiranya 3 barang korang dapat 100 berapa harga? RM99. 3 barang, yes. 3 barang set Hazan dekat beg nombor. Nombor 5. Ya. Kalau tak, harga dia berapa tadi? Kalau tak 200 3 barang harga RM250. Yes. Dia tak nama Hazan jadi murah tu barang tu. Betul. Seminit terakhir untuk korang 1 grab. minit yang terakhir untuk korang grab. Dah beli beg 1 dan 2. Terima kasih. Thank you. Apa? Apa dia type ni? Nak pakai yang mana saja. Okay. So kalau korang mandi, macam biasalah korang pakai je sabun ni. Kalau korang mandi 2 kali lah. Lepas tu korang pakai lotion tau untuk lembapkan sekali. Betul. And then korang ambil dulu, korang bangun tidur, korang ambil terus probiotik ni untuk hilangkan bau mulut, untuk hilangkan bau badan, untuk hilangkan bau-bau dekat bawah tu, hilangkan Betul. keputihan. Okay, bagi hilang stres. Kalau korang tidur tak lena, dia pun Betul. boleh settlekan juga. Betul. Okay, lepas tu korang pergilah mandi. Dah Betul. kemam ni. Lepas tu baru korang ambil kita punya kapsul. Betul. Saya menjaga orang kata kebersihan saya lah kan. Pakai ni. Orang kata sampai bawah tu bila saya jalan-jalan pergi mana, orang kata go perfume apa. Punyalah wangi. Wangi sangat. Sampai orang tanya perfume apa, saya tak tahu nak jawab macam mana. Wangi sangat yang bawah tu. Memang go overclaim asal. Memang asal. Punchline asal. 1 minit yang terakhir gang. Saya rasa saya ni salah rancangan lah. Saya tak sesuai live host. Saya sesuai hosting cerita kelakar je. Lebih pada gelak ada orang, bukan beli pun. Thank you guys. Okay, best live ni. Ya, terima kasih. Saya kalau cium memang ganas sikit kak. Tengok. 40 saat yang terakhir kan. Bintat-bintat kalau baby kalau saya cium bintat. Sebab ganas kan. Saya cium sampai patuk. Beg nombor 4 kak. 40 saat yang terakhir. Probiotik tu kemam, yes. Ya. Beg nombor 4 dah sold out, sorry. Kalau korang nak sedut boleh kak. Set dia tinggal 1 Weh. sahaja. Siapa yang bertuah tu? Korang set aku tinggal 1 je korang. Sebelum kita end live. Sebelum kita end live, set saya tinggal 1. Harga asal 3 barang 200.5. Kita bagi awak malam ni RM99 saja geng. Tinggal 1 stok je geng. Dah lalang habiskan lah geng. Malu oh. Mana tinggal 1. Kalau dah tak ada sangat PA saya tolong check out kan. Dah sold out ke? Dah sold out dah. Nasib baik. Alhamdulillah. Nasib baik tak malu. Saya tadi dah nak suruh admin saya dah. Tolong belikan satu. Okay. Okay, dah sold out. Sekarang kita nak buat apa? Buang semua beg. Jangan. Oh, buang semua beg. Oh. Guys, kita nak buang semua Oh. beg. Okay guys, kita nak buang semua beg. Lagi nak cakap apa bang?
Makin kuat suara admin. Okay. Okay, kita nak buang semua. Buang semua telefon pun buang. Meja ni buang. Ni semua buang. Okay. Lagi. Kata-kata akhir. Tak ada. Kita dah boleh cakap kata-kata akhir ke ni kak? Belum. Okay. Oh, boleh. I tahu you tak nak pisah dengan I tahu. Okay, akak dululah kata-kata akhir akak lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Lagi. Bye. Tiga-tiga tu maksud sama. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Okay. Kata-kata akhir daripada saya. Terima kasih banyak sebab sudi support produk saya sendiri. Dan ini adalah live host saya malam ni. Terima kasih guys. Thank you. InsyaAllah korang boleh teruskan support Sarahana. Sarahana ada jual suplemen-suplemen yang boleh membantu kesihatan korang. Jadi jangan stop support kat Sarahana kita. Dan jangan stop support saya sebab nampak macam korang dah nak stop support. Tapi tak apa. Tapi tak apa. It's okay. Next. Kita jumpa till next live guys. Bye-bye. Bye. Good night. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih yang dah support. Thank you. Bye-bye.